Sejujurnya, bila nak masuk umur 30 ni, benda yang paling aku risau is botak. Bukan aku dah cakap botak ni salah tau. Ramai je orang-orang famous yang botak. Tapi kena faham, tak semua orang ada bentuk kepala yang sesuai. And mungkin bagi orang lain, rambut tu je aset yang diorang ada. Rambut tu boleh boost confidence. And mungkin kalau tak ada rambut, silap-silap boleh nampak lagi tua daripada usia. Macam aku, kalau korang tengok pun aku memang ada dahi yang luas. And aku sendiri pun ada masalah rambut. And benda ni lagi obvious bila aku perasan waktu aku nak potong rambut. Bila aku potong rambut je, Allah, boleh nampak M-shape tu makin obvious. Rambut tengah tu makin halus. But Alhamdulillah, masalah rambut tu aku boleh atasi. And dulu aku tak ada jambang tau. Daripada muka macam hair saya ni, sampailah jambang sekarang. Jadi untuk video kali ni, aku akan share punca masalah rambut dan cara untuk atasi masalah keguguran rambut. Hello, good morning gentlemen. Nama aku Aiman. Selamat datang ke YouTube channel aku. Aku banyak share konten-konten berkenaan dengan men's grooming, termasuklah penjagaan rambut, jambang dan juga skincare untuk lelaki. Jadi macam yang korang tengok dekat title video ni, aku nak share tentang masalah keguguran rambut. Based on statistik, 30% lelaki akan mengalami masalah keguguran rambut bila kau mencecah umur 30 tahun. And angka tu meningkat sehingga 50% bila kau umur 50 tahun. So, agak tinggi sebenarnya tu. And sebenarnya masalah keguguran rambut ni ada banyak punca. Penggunaan produk, stres, tidur tak cukup. Tapi, yang paling utama adalah masalah genetik. Male pattern baldness ataupun androgenetic alopecia ni, puncanya adalah disebabkan 5-alpha reductase enzyme yang tukarkan hormon testosteron kepada hormon DHT, dihydrotestosterone. Hormon DHT ni, bila dia terlalu banyak, tu yang dia akan attack folikel rambut yang menyebabkan rambut makin halus dan lama-lama botak. Dan faktor keturunan pun main peranan sebenarnya. Sebab tu kalau kau perasan, kalau dalam satu family tu, kalau bapa dia ada masalah botak ke, anak dia pun selalunya mesti ada masalah yang sama. Ni selalunya lah, tak semestinya terjadi. Sebab tu kalau let's say lah dalam family kau, katakanlah bapa kau ada masalah M-shape ke, botak tengah ke, kau kena hati-hati dan start prevention daripada awal. Tapi kau janganlah pergi salahkan keturunan kau pula. Nah, aku akan share 3 tips macam mana nak atasi masalah keguguran rambut ataupun botak. Tapi 3 tips ni based on 3 situasi. So korang tengok dulu rambut korang ada dekat situasi yang mana. Situasi pertama, kalau rambut korang tu baru gugur sikit-sikit, tak nampak terlalu obvious botak tengah ke, M-shape ke, aku nasihatkan go for natural dulu. Cari ingredient, contohnya macam rosemary oil, pumpkin seed oil ataupun argan oil. Kenapa aku tak suggest go for contohnya macam ubat? Sebab aku tak nak kau nanti bergantung kepada ubat. Sebab kadang-kadang ada orang dia risau terlebih. And fun fact, sebenarnya and kita manusia setiap hari akan gugur dalam 50 ke 100 helai rambut dalam masa sehari. Benda tu normal je. That's why kalau kau fasa ni, go for natural dahulu. Now, kita pergi kepada situasi kedua. Kalau lah rambut korang, M-shape tu dah nampak terlalu obvious, rambut tengah pun memang dah halus sangat-sangat, dalam keturunan korang pun memang ada masalah rambut M-shape, botak dan sebagainya, aku nasihatkan go for ubat 2 je. Minoxidil dan finasteride. Memanglah ada ubat lain, contohnya macam RU58841. Tapi kenapa aku suggest 2 ni je? Sebab 2 ubat ni je yang dah ada research bertahun-tahun dan memang ada approval daripada FDA. So confirm lah selamat. So that's why aku berani suggest 2 ubat ni. Minoxidil tu apa? Finasteride tu apa? Minoxidil ni dia akan tingkatkan blood circulation ke akar rambut. Jadi lagi banyak nutrien dan oksigen akan sampai ke akar rambut. Lama-lama rambut akan tumbuh lebih sihat dan juga kuat. Finasteride ni pula adalah DHT blocker. Ingat tak tadi aku cakap punca masalah male pattern baldness ataupun masalah botak ni disebabkan hormon DHT. Nama pun DHT blocker, dia akan block lah DHT tu. Tapi untuk minoxidil dan finasteride ni, sebelum ambil pastikan jumpa dan konsult dengan doktor dulu. Aku bagi warning siap-siap. Sebab kita tak nak ada side effect. Dan minoxidil dan finasteride dia ada dalam 2 bentuk. Bentuk sapu ataupun kita panggil topical dan juga bentuk makan kita panggil oral. Nak pakai yang mana? Okay, yang ni based on personal preference aku saja. Kalau let's say lah korang baru nak start and rambut korang pun belum tahap yang betul-betul teruk sangat-sangat, aku sarankan go for topical minoxidil dahulu ataupun minoxidil dalam bentuk sapu. Kenapa? Sebab ini just pendapat peribadi je lah. Aku sebenarnya benda-benda yang masuk dalam mulut ni aku agak risau sikit. That's why aku prefer sapu dahulu. Walaupun sama je kalau kau sapu still masuk dalam darah kau. Tapi aku still prefer bentuk sapu lagi daripada bentuk makan. And katakanlah dah sapu selama mungkin 6 bulan, dia tumbuh.
Cuma mungkin result tu agak slow. Waktu tu lah korang boleh start makan finasteride. Cuma again aku ingatkan, finasteride ni please consult dulu dengan doktor. Sebab finasteride ni memang tak dinafikan akan ada side effect. Okay, salah satu side effect yang paling orang risau adalah masalah lelaki lah, ED. Kau punya adik tu tak naik. Walaupun percentage tu sikit, but still risiko tu still ada. Selalunya doktor akan suggest makan 1 mg. Tapi kalau kau risau, kau mungkin boleh ambil 0.5 mg. But still, benda ni consult dulu dengan doktor. Sebab ramai orang sebenarnya takut dengan finasteride ni. Ada yang kata tak payahlah ambil finasteride, baik kau tanam rambut. tapi tanam rambut pun kena makan finasteride juga bro. So benda ni kau boleh buat, sapu minoxidil dan juga makan finasteride. Now situasi ketiga, kalau rambut korang ni tahap yang memang dah botak licin and memang akar rambut pun tak nampak, nak tak nak memang korang kena tanam rambut ataupun hair transplant. Sebab kalau lah akar rambut korang tu dah tak ada, kau makanlah finasteride banyak mana sekalipun, kau sapulah minoxidil banyak mana sekalipun, keberangkalian rambut korang nak tumbuh tu memang susah. That's why nak tak nak kena tanam rambut. Bagi aku tanam rambut tak salah pun. Ada orang dia rasa alah tak aci lah tanam rambut, pakai cikut. Tapi itulah teknologi. Sebab kena ingat, ada orang bila dia sapu minoxidil, dia still tak dapat hairline yang sama macam dulu-dulu. That's why untuk penuhkan hairline dia nak tak nak kena tanam rambut juga. And even aku sendiri pun, aku rasa one day aku pun akan tanam rambut juga. And aku dah boleh predict dah, the moment aku tanam rambut mesti ramai orang kecam aku punya. Okay, itu je 3 tips yang aku boleh share dalam video ni. Okay, and mungkin kalau korang ada pengalaman dulu botak, sekarang boleh tumbuhkan rambut, boleh komen dekat bawah. And kalau korang ada apa-apa soalan, suggestion, apa-apa topik yang korang nak aku share untuk next video, boleh komen juga dekat bawah. Ini first video aku tak adalah expect banyak ke apa. Tapi jangan lupa like, jangan lupa share dan juga subscribe dekat YouTube channel aku. Itu je, terima kasih. Assalamualaikum.